السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar rancangan Lembayung Al-Quran yang dimuliakan Allah sekalian, mari kita kembali kepada ayat 31 dan 32 dari surat Rum. Bagi mereka yang memiliki tafsir Ibn Katsir, turun muka pada jilid yang ke-7, muka surat 236. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sadaqallahul azim. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikan salat, dan janganlah kamu termasuk orang yang persekutukan Allah. Iaitulah orang-orang yang memecah belahkan agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ayat ini menyentuh tentang sifat orang beriman. Munibina ilaihi. Munibin perkataan inabah. Inabah makna tawbah. Ay raji'ina ilaihi bitawbah wal ikhlas. Kata Yahya bin Salam wal Farra, makna inabah ni itu al-iqbal ila Allah. Kata Abdurrahman bin Zaid, muti'ina lahu, taat kepada Allah SWT. Makna ni semuanya sama saja kalau kita sebut perkataan naba, taba, thaba, aba, jadi awab. Kalau thaba, thaib. Kalau taba, taib. Kalau naba, dalam ini munib. Maknanya, makna kepada semua perkataan ini merujuk pada rujuk. Demikianlah kata Al-Imam Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun, bahawa asal usul perkataan inabah itu datang perkataan qata'. Qata' maknanya terpotong. Seolah-olah seorang yang bertawab kepada Allah itu al-inqita' ila Allah azza wa jalla bi ta'ah. Seorang itu menumpukan atau memberhentikan segala kehidupannya, hanya tinggal pergantungan dan juga perhubungannya hanya dengan Allah saja. Maka dengan sebab itu datang perkataan naba. Itu merujuk pada al-qat'u. Mungkin juga perkataan naba itu datang perkataan naba yanubu, ai raja'a maratan ba'da maratin. Jadi maknanya sama ada naba ke, taba ke, saba ke, aba ke, ni adalah merujuk kepada maksud kembali kepada Allah SWT. Jadi sifat orang beriman ni dalam keadaan mereka kembali kepada Allah, mereka bertaubat padanya, mereka berusaha untuk memperbaiki diri, dan ini sifat yang telah dinyatakan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu an, bahawa umat dibangunkan dengan keikhlasan beribadah kepada Allah, bertakwa kepadanya dan mendirikan salat. Jadi semuanya terangkum dalam ayat yang ke-31 ni. Jadi seperti yang telah kita bincangkan, Islam ini merupakan agama fitrah, agama tauhid, dan dia sesuai sejalan dengan laluan fitrah manusia. Maka fitrah Allah ni adalah tauhid. Kerana itu Allah mencipta manusia sejatinya sebagai orang yang mengesakan dan mengikrarkan wujud Allah Taala dalam diri mereka. Mesti ada rasa bertuhan seperti itu, pengharapan padanya. Pernah kita bincangkan dalam ayat-ayat yang lalu dan surah-surah yang terdahulu bagaimana manusia ni teruji keimanannya walaupun dia bukan Islam, iaitu dalam keadaan rumit, sulit, maka tentulah Allah itu akan keluar daripada mulutnya mintaan bantuan, bimbingan, petunjuk, yang mohon keselamatan, maka itu yang akan terbit daripada mulut. Dan telah saya bawa kepada tuan-tuan ayat surah Al-A'raf 172, wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bila tanya kepada mereka, bukankah aku ni Tuhan kamu, mereka menjawab bala syahidna, kami naik saksi, kami bersaksi. Jadi Allah merintahkan supaya mengikut agama fitrah yang bersih. Inilah dia agama tauhid yang lurus tanpa ada sebarang kebengkokan padanya, penyimpangan. Iaitu agama yang Allah janjikan bagi siapa pengikutnya akan selamat dunia juga akhirat. Bukhari mengatakan bahawa frasa la tabla li khalqillah ni maksudnya agama Allah seperti kalimah yang daripada awal lagi. Ini merupakan khuluqul awwalin, ini juga dinul awwalin wal akhirin. Inilah fitrah yang Allah jadikan di setiap manusia, bahawa kecenderungan bertuhan ni tadi. Jadi inilah maksud hanifah, makna taat millat Ibrahim, ikut syariat Nabi Ibrahim AS. Jadi sebagai manusia ni, kebanyakannya kalau kita buat satu kajian, bahawa manusia ni ramai di kalangan mereka tak mau berfikir. Ini yang kita bincangkan di awal dulu, ya alamuna zahiran min hayatid dunia. Mereka mengetahui perkara zahir kehidupan dunia tu. Kalau ditanyakan bab mesin sebagai contohnya, bab pencapaian sains, teknologi, maklumat, apa sahaja memang mereka terkedepan. Tapi tang berfikir penciptaan langit bumi yang begitu menakjubkan, wahum an akhiratihum ghafilun. Mereka terhadap perkara-perkara bersifat ukhrawi ni yang tak nampak dua mata ni, mereka malah nak fikir. Kalaulah mereka mahu berfikir, merenung, nescaya mereka akan mengetahui bahawa mereka ni mempunyai Allah SWT bersifat dengan segala sifat khaliq, yang bersifat yang qadim dan maha berkuasa atas segala sesuatu, yang
yang latifun bi'ibadi, yang maha penyayang dalam lembut pada hamba-hambanya. Halim, Allah lah yang maha bersifat dengan sifat penyantun pada hamba-hambanya. Jadi Allah merintahkan dalam ayat ini munibina ilaihi wattaqu. Ini sebenarnya satu ayat bersifat khabari, tapi dia membawa maksud tufidut talab. Dia merupakan ayat yang bersifat suruhan. Jadi berarti Allah merintahkan untuk kembali kepadanya dengan bertaubat dan memperbetulkan diri. Jadi kompas kehidupan ni perlu diperbetulkan balik semula dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah SWT sahaja. Allah merintahkan juga untuk bertakwa, takut padanya, melaksanakan perintahnya, merintahkan untuk menegakkan salat dengan sempurna, dan telah kita bincangkan dalam surah Al-Ankabut yang lalu. Jadi Allah mengingatkan, memberi amaran jangan sampai mengotori ibadah dengan perkara syirik. Dalam tafsir Imam Ibn Jarir Tabari yang bawakan di sini, kalau kamu lihat, fa in qala qailun wa kaifa yakunu halan minha wal kaf kinaya an wahid. Perhatikan ayat ni pada awal ya. Suruhan Allah Taala itu, fa aqim wajhaka, dan tegakkanlah wajah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa aqim wajhaka lidini hanifah. Kemudian datang sini munibina ilaihi. Ini adalah satu ayat yang bersifat iltifat dalam bahasa Arab. Asal suruhannya kepada Nabi SAW, tapi kemudiannya menyeru kepada semua manusia yang mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa titah perintah suruhan ini adalah merangkumi mereka semua. Jadi al-kaf kinayah an wahid wal munibuna sifatun lil jamaah qila li anna al-amra min al-kafi kinayah ismuhu min Allah fi hadha al-mawdi' amrun minhu lahu wa li ummatihi fa ka'annahu qilahu fa aqim wajhaka anta wa ummataka lid-dini hanifa lillahi munibina ilaihi. Maknanya kita lihat dalam konteks penggunaan di sini suruhan Allah kepada nabinya supaya menghadapkan wajah baginda, maknanya memberikan kehidupan baginda, kesuruhannya untuk Islam. Dan di akhir, di hujung ayat ini menyentuh tentang sifat orang beriman bersama dengan baginda Islam, iaitu munibina ilaihi. Maknanya telah saya jelaskan sebutan faqim wajhaka itu adalah untuk syarafin nabi, menunjukkan kepada kemuliaan nabi, dan kemudiannya menceritakan tentang umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya iaitu minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun wa la takunu minal musyrikin ladzina baddalu dinahum wa khalafu faraqu wa kanu syi'a yaqulu wa kanu ahzaban firaqan kal yahudi wan nasara wa binahwi alladhi qulna fi dhalika qala ahlu ta'wil. Kata Imam Ibn Jarir Tabari dalam ayat ini bahawa maksud yang dirujuk sini jangan jadi seperti golongan Yahudi dan juga Nasara yang telah pun menukar, mengubah mengikut hawa nafsu mereka kitab-kitab dan juga ajaran dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu, lalu mereka menjadi Syiah. Maksud Syiah kat sini adalah mereka jadi puak-puak, golongan yang ramai. Jadi kumpulan-kumpulan, firaq, jamaat. Jadi Syiah ni bentuk jamaat daripada perkataan Syiah, iaitu sekumpulan daripada banyaknya manusia yang memiliki dalam kumpulan itu persamaan. Misalnya dari sudut ideologi, dari sudut agama, maka dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil Syiah. Juga difahami dengan makna pengikut dan pendukung yang bela satu idea atau kebinaan tertentu, maka dipanggillah pada penyokong, dan juga yang taksub pada Ahlul Bait. Dalam hal ini wakanu yang dirangkaikan dengan perkataan Syiah, ia memberi satu bentuk, kalau kita memahami ayat ini adalah menunjukkan kepada kesungguhan dan juga kemantapan. Wakanu Syiah, kerana fi'il kana ni kadang-kadang menunjuk kepada makna pengukuhan. Maknanya mengikut dan membela idea-idea para pemimpin mereka walaupun pemimpin itu dalam kesesatan. Jadi golongan yang dimaksudkan oleh Allah SWT di sini iaitu kaum musyrikin minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ummah, satu golongan, satu masyarakat yang hidup berkongsi persamaan dan juga matlamat yang sama dan kepentingan sama. Mereka sanggup untuk membiarkan umat Islam sebagai contoh disembelih di Bosnia sebelum ini, di Kashmir, dan pada hari ini dibunuh beramai-ramai di Palestin. Mereka boleh duduk diam dan bersatu dalam perkara-perkara yang bersifat anti kemanusiaan itu. Bayangkan, demikianlah sifat yang ada pada mereka. Wa kanu syi'a. Jadi perkataan kanu dalam bahasa Arab ini merujuk kepada pembelaan terhadap idea-idea yang salah, kukuh dalam sokongan kepada perkara tersebut walaupun ia jelas berlawanan daripada prinsip-prinsip yang mereka suarakan. Maka perpecahan kaum musyrikin ni menjadi banyak kelompok telah pun diisyaratkan dalam hadis Nabi SAW. Iftarakatil Yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Berpecahnya kaum Yahudi itu kepada 71 golongan, dan kepada kaum Nasrani pula 72 golongan. Wa sataftariku hadhil ummah ala 73 firqatan. Umat ni pula akan pecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu sahaja, iaitu telah kita jelaskan ma ana alaihi wa ashabi, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang maksudkan, iaitu mengikut kepada Nabi SAW dan juga para sahabat. Jadi Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ini merupakan agama yang telah dianuti oleh sekalian para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Daripada zaman Nabi Nuh, sebelum itu Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim. Hakikatnya adalah ia meletakkan manusia memperhambakan diri, beribadah kepada Allah secara mutlak, menyembah diri kepadanya tanpa ada sebarang bentuk persekutuan, tanpa mensyirikkan Allah SWT. Bukankah ini agama yang sesuai dengan fitrah manusia? Dan fitrah yang kita huraikan dalam kuliah-kuliah lalu, itu satu nikmat yang Allah jadikan kepada manusia untuk dia tahu perkara ini merupakan perkara yang baik untuk diikuti, perkara ini perkara yang tidak elok untuk ditinggalkan. Maka kaum musyrikin dengan berbagai kepercayaan mereka dan praktik mereka dalam ibadah, pada hakikatnya mereka telah pun memecah belahkan, mengoyak-ngoyakkan
persatuan yang dibina di atas asas tauhid yang pernah diutuskan oleh Allah kepada Nabi dan mereka sekalian. Inilah dia penyebutan perkataan Hanif itu yang merujuk juga kepada orang Yahudi dan Nasara bahawa mereka telah meninggalkan landasan Hanifiyah yang pernah diutuskan kepada Nabi-Nabi yang bawa risalah Islam yang sama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kepada semua orang yang memecah belahkan agama, diingatkan bahawa agama itu datang untuk menyatukan, bukan untuk memecah belahkan. Maka jangan ada di kalangan kita yang mengatakan bahawa kalau ikut Islam ni maka susahlah nanti kerana banyak sangat perkara yang tak dibolehkan. Diboleh atau tak dibolehkan tu berdasar pada apa? Sepatutnya ia akan berdasar kepada Islam yang kita mengaku dan sembahyang selalu Hanifah Muslimah wa ana minal musyrikin. Sentiasa kita mengaku bahawa aku ikut perintah Allah SWT. Tak boleh ada sebarang keraguan pun pada ketetapan Allah SWT ini. Itu orang beriman yang telah kita bincangkan dalam ayat-ayat yang lalu, bahawa sifat mereka ni terima segala yang ditetapkan itu tanpa sebarang persoalan, tanpa meragui apa sahaja yang dikemukakan itu. Dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan berkenaan dengan fatwa terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan mereka mati sebelum sinul taklif, sama ada merupakan anak-anak orang Islam ataupun anak-anak orang bukan Islam. Itu juga merujuk kepada sifat orang beriman ni, bahawa apa yang Allah tetapkan mereka terima tanpa ada keraguan, tanpa ada soalan padanya. Jadi ini juga mempunyai kaitan dengan ayat daripada surah Ali Imran ayat yang ke-105, yang Allah menganjurkan kepada orang beriman supaya jangan mengikuti sifat golongan yang telah pun disesatkan dan milih untuk perpecahan mengikut hawa nafsu mereka, tidak mahu memegang kepada apa yang pernah diutuskan kepada mereka. Ini ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kamu menyerupai orang yang berkelompok-kelompok berselisih sudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Jadi maknanya datang keterangan, datang kitab, datang pedoman daripada Allah Taala, tapi mereka berselisih. Mereka memilih untuk berbeza-beza pandangan, meninggalkan apa yang dibawa dan mentafsirkan ikut hawa nafsu mereka. Maka inilah yang digunakan dalam ayat wakhtalafu, tafarraqu wakhtalafu. Samalah seperti ayat ini yang mana Allah gambarkan farraqu dinahum wa kanu syi'ah. Jadi para pendengar rahmati dan dikasihi sekalian, dapat kita ambil pedoman daripada ayat-ayat yang dibawakan ini. Allah merintahkan untuk hamba-Nya bertakwa, kembali kepadanya, ingat padanya, jangan sampai mencemari ibadah dengan perkara-perkara syirik, jangan ikut gelagat dan sikap golongan musyrikin sebelum itu yang telah pun memilih untuk perpecahan dan bawa nafsu mereka menjadikan ia merupakan sesuatu yang dihambat dalam hidup, ada tujuan-tujuan lain selain daripada apa yang Allah kehendaki. Maka orang yang telah melakukan tindakan-tindakan mengubah agama fitrah, iaitu putusan Nabi-Nabi, melalui kitab-kitab yang diutuskan kepada mereka, membawa pandangan-pandangan yang berbeza-beza daripada diri mereka sendiri, hawa nafsu mereka, mengubahnya. Ini mencakupi golongan musyrikin, penyembah berhala, dan kaum Yahudi, Nasara, dan mencakupi juga seperti yang kita huraikan kuliah dulu, bila orang Islam mengikuti jejak langkah mereka, melakukan perkara-perkara bid'ah. Jadi tiap-tiap golongan ni merasa senang dan bangga dengan apa yang ada pada mereka, padahal mereka mengetahui bahawa perkara-perkara itu bukan datang daripada Allah SWT. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap orang gembira dengan apa yang dia ada-adakan itu, yang dibuat itu, padahal semuanya bukan daripada Allah SWT. Maka rawatan kepada terapi diri keluar daripada masalah yang berlaku ni adalah kembali seperti dinyatakan dalam ayat yang lalu, unibina ilaihi wattaqu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Bahawa hendaklah bertawad kepada Allah, kembali kepadanya, bertakwa kepadanya, mendirikan salat dan menggabungkan diri dengan orang Islam, orang beriman, mencari pedoman dengan Al-Quran, dengan hadis. Maka ini jalan keluar daripada fitnah yang berlaku akhir zaman dan telah menimpa umat-umat terdahulu. Lalu umat Islam pun ada yang mengikut jejak langkah mereka. Dalam hadis yang lalu pernah kita bincangkan bagaimana sampai masuk ke dalam lubang biawak mereka mengikutinya. Moga Allah selamatkan kita dari fitnah ini. Afanallahu wa iyyakum min hadhil fitnah ma dhahara minha wa ma batan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.